Weh, tengok dashcam ni. Dia punya bentuk macam panorama. Kalau korang yang baru beli kereta and tengah cari dashcam pertama, aku rasa korang kena tengok yang ni. Aku sebenarnya tengah sibuk set up projek beza aku ni. Masa aku pergi claim hari tu, 70 Mai baru launch A810 Lite ni tau. And kau tahulah, aku ni pantang betul nampak barang-barang baru. Confirm aku nak jadi orang terawal punya yang try. Kalau kau beli set dia kan, kau akan dapat box macam ni tau. Lawa weh. Lepas beli, aku pasang sendiri dekat Autoride 70 Mai sendiri, iaitu Dasher. Korang boleh je set appointment dekat website dorang. Dekat dalam box ni kan, korang akan dapat dashcam depan belakang full set tau. Tapi yang paling best, kalau korang jenis yang selalu parking dekat luar ataupun tinggal kereta lama-lama, korang boleh tambah 4G hardwire kit. Apa dia pula tu? Okey, yang ni bila kita pasang benda alah ni, korang boleh buat kereta korang ni dah macam CCTV bergerak weh. Boleh check keadaan kereta korang, boleh tengok location kereta korang kat mana. Yang paling best, 70 Mai dah ada SIM card dia sendiri, jadi setup pun lebih mudah. Kau tengok footage dia ni, full clear gila sebab dia pakai 4K tau dekat depan ni. And waktu malam kau tengok ni, dia punya brightness, kontras semua balance. Color dia tu yang buatkan dashcam ni lawa. Nombor plate pun jelas and sharp gila bila kau nak zoom. Yang paling tak logiknya, bila aku tengok balik harga dia, murah gila untuk apa yang dia bagi. Dapat rekod 4K, view luas macam panorama, boleh tambah function monitor kereta macam CCTV. So kalau ada yang tengah cari dashcam ataupun nak upgrade, 70 Mai A810 Lite ni memang antara benda wajib yang patut masuk dalam shortlist. Okey lah, bye bye.